"Idza sta'anta fasta'in billah." Dia akan ikut apa Ibn Abbas dinasihati oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu nak minta tolong, minta daripada Allah, jangan minta dari manusia. Biar Allah gerakkan manusia, kamu jangan minta. Itu yang diajar oleh ulama-ulama kita sepanjang zaman. Hebat tak? Sebab tu mereka dihormati. Sebab tu saya kata, asatizah, if you want people to respect you, respect what you are saying. You tak boleh jadi macam orang awam. You tak boleh sebut macam, "Oh, kami pun ada anak isteri nak kasi makan." You tak boleh sebut macam tu. You have to try your best to find other means. Try your best to find other means. Kalau dah betul-betul tutup jalan semua, memang kebululah kalau tak buat, barulah jadi darurat. Tapi selagi ada di sana ruang lain, cari ruang tersebut. Paling tidak pun jangan minta. Cuba untuk jangan minta. Paling tidak. Tapi bukan bermakna bila orang kasih you tu lah, you nak ambil lah, orang bagi. Tapi you jangan state. Ini cara warak. Ini cara Syekh Syed Ramadan Al-Buti. Dan saya kenal ramai ulama-ulama yang macam tu. Dan mereka ni lain level ni. So, cadangan saya kepada kawan-kawan asatizah saya, yes, saya tak kata haram apa yang awak buat. Awak dapat upah, awak minta certain amount. Saya tak kata haram. Especially kalau you yang kena spend. Contoh you nak kena naik flight. Takkan you nak kena keluarkan dari duit tabung you. Tapi ada ulama yang tak buat apa tu. Dia kata, ini zakat aku kepada umat. Ini ikhlas aku kepada umat. Ada you datang majlis ilmu, dia bagi duit. Kat Singapura, Syekh Omar Al-Khatib, salah seorang ulama tersohor di Singapura. Dia ni diceritakan bahawa bila murid datang kelas dia bagi duit. Itu impian saya juga. Saya nak bagi awak duit. Doakan. Sebab apa? Pelajar-pelajar ilmu ni dia susah kadang-kadang. Diorang pun ambil waktu, diorang pun berkorban. Kita kena pemudahkan. Sebab apa? Kita nak bagi diorang agama. Ada yang tak dapat datang sebab kerja. So, itu needs to be compensated. Semoga Allah rahmati ulama-ulama yang macam ni. Mukhlasin mereka ni. So, itu yang dibuat oleh dan banyak ulama-ulama dekat Mesir saya dengar pun buat yang sama juga. Mereka yang akan bayar. Mereka akan bagi kepada student. Sebab apa? Mereka kata apa? Kalau engkau tak datang belajar dengan aku nak kongsi ilmu aku dengan siapa? Kerana engkau lah aku dapat pahala memberikan ilmu. See, look at how they look at things. Look at how they look at things. So, saya tak kata haram, saya kata ini jalan yang lebih baik. Dan yakinlah saya, dakwah awak akan lebih berkat. Dia akan sampai kepada orang yang sepatutnya. Dia mungkin tak reach ramai, tetapi dia akan dapat orang-orang yang berkualiti. Orang-orang yang betul-betul buat.